Guys, tengok apa yang kita dapat beli tadi. Ada 6 benda kita beli. RM30 je weh. Hari ni kita dekat pasar RM5 dekat Aeon Big Ampang guys. Tengok ni. RM30 je bajet kita dapat banyak macam gini. Sebab satu makanan ni RM5 je. Ni kita dapat kopi gantung RM5 je weh. Ui, nampak sedap dah. Sedap gila guys. Besar macam gini RM5 je. Tapi biasalah kopi kan. Next kita dapat 2 mini pavlova guys. RM5 je. Berbaloi ke tak berbaloi. Tengok tu ada grape hijau and grape merah. Also strawberry. Weh. Menarik gila. Sedap gila guys. Dia punya krim tu tak buat dia manis sangat pun. Sebab pavlova kan manis kan. Basically gula. So dia punya krim banyak buat dia rasa balance. Okay, next kita ada Korea ball. Tengok ni, bola kecil-kecil macam gini kita dapat 8 biji guys untuk RM5. Sedap gila weh. Lagi-lagi senang nak masuk dalam mulut terus makan. Memang kalau korang peminat Korea, memang ni murah and wajib korang cuba. Next tengok ni, kita ada chicken tenders. Ni RM5 je, so dapat 1 piece chicken tenders dengan fries with garlic sauce. Garlic sauce dia pekat. Sedap. Memang rasa kuat gila garlic dia. Okay, next kita cuba with chicken tenders pula. Ni kita ada habanero sauce. Dia ada 2 tau. Spicy and habanero. Nampak tu. Nampak sedap weh. Biasa chicken tenders ni memang sedap weh. Untuk RM5 dapat macam gini, korang cuba komen berbaloi ke tak? Next kita ada beli sate 3 cucuk. Boleh request campur ayam dengan daging sekali. And ada nasi impit with kuah kacang. Dia punya sate ni juicy, tak kering pun. Tapi dia punya daging tu liat sikit lah. Kuah kacang dia memang sedap weh. Tengok ni, kita jumpa 2 kunafa mini macam gini. RM5 juga guys. Weh, comel gila. Dia punya kunafa tak ada air gula sekali. Tapi dia tak kering sangat pun. Kat tengah dia ada cheese. Tapi sikit je. Tapi berbaloi lah juga kan. 2 RM5.